Ulama ni bagi pandangan bukan seatas hawa nafsu. Dia ambil lagi dalil-dalil daripada hadis-hadis yang lain, daripada bukti-bukti yang lain, maka dia bagi ijtihad. Ada 15 nama bagi surah Al-Fatihah yang masyhur yang diberikan oleh para ulama. Ini 15 nama ni lagi datangnya sebab-sebab yang kelebihan-kelebihan daripada surah Al-Fatihah. Yang pertama, Asy-Syifa, bermaksud kesembuhan. Yang kedua, Asy-Syafiyah, surah itu surah penyembuh. Sebab tu kan surah Al-Fatihah ni tuan-tuan, sakit apa pun bacalah dengan penuh keyakinan. Ketiga, surah Al-Fatihah itu bersifat ruqyah, semua daripada hadis, berdalil-dalil yang dibawa oleh para ulama. Yang keempat, surah Al-Fatihah nama dia surah Al-Asas. Apa je, sebab itu para ulama apa je doa mesti mula dengan Al-Asas. Betul tak? Dia mesti mula dengan Al-Fatihah. Sebab itu kata para ulama, doa tak mustajab kalau tak baca surah Al-Fatihah dulu. Yang kelima, nama dia Al-Wafiyah, penyempurnaan. Tak sempurna majlis kita kalau tak mula dengan Al-Fatihah. Betul tak? Sampai begitulah taraf Al-Fatihah. Tak sempurna juga tuan-tuan kalau saya belajar perubatan Islam tak mula dengan Al-Fatihah. Tak boleh. Syarat untuk memulakan perawatan Islam yang pertama dengan basmalah. Yang kedua, Al-Fatihah. Dia sebab apa sebut basmalah? Sebab kalau mazhab Hanafi dengan Hambali, Bismillah tu tak termasuk dalam Al-Fatihah tau. Jadi dalam rawatan Islam kena mula dengan basmalah, kena baca Al-Fatihah. Tak boleh tau tiba-tiba terus mula rawatan, la yusaddauna anha wa la yuzifun atau apa-apa je. Tak boleh. Kena mula dengan Al-Fatihah, kena mula dengan selawat. Selawat pun tak kisahlah, selawat biasa, selawat syifa, selawat tafrijiyah, kan, selawat penghulu segala pelawat, selawat boleh mana-mana. Baru buat ayat rawatan yang lain. Itu kalau belajar rawatan Islam yang sahih. Baik, nama dia yang seterusnya Al-Kafiyah, pencukupan. Sebab itu di antara orang-orang yang diuji bahawa tak cukup dengan rezeki mereka, istighfar banyak-banyak. Bacalah Al-Fatihah, Allah cukupkan.